Allah beri kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah dalam menjunjung surah Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita ni akan menjadi temang ketika kita di dalam alam barzakh dan apabila ditimbang amalan kita ni di padang mahsyar di atas mizan, insya-Allah. Semoga amalan kita ni diterima oleh Allah dan menjadi hujah penolong kepada kita ketika kita dihadapkan ke mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar, insya-Allah. Sesungguhnya kehidupan kita atas dunia ni adalah bawa satu tugas, iaitu membuktikan kita ni hamba kepada Allah. Jadi bagi untuk nak membuktikan kita ni hamba kepada Allah, tak wajib belajar. Belajar untuk mengetahui, antaranya untuk mengenal Allah tu siapa. Allah tu siapa? Tuhan yang berhak disembah tu siapa? Yakni Allah. Sebab tidak sah ibadat jika tidak mengenal Tuhan yang disembah. Jadi nak kenal Allah tu kena belajar, wajib belajar. Yang antara hak bahagian fiqh, bahagian tauhid, hak ni yang dipanggil sebagai usuluddin, asas agama. Yang kita wajib belajar tentang Allah, antaranya tentang Rasul, tentang malaikat, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, tentang kitab. Hak tu yang wajib kita belajar. Dan ada orang kata belajar ilmu fadha'il ini sikit je. Itu tak tepat maknanya. Sikit tu untuk sekolah rendah memanglah sikit. Tapi bagi orang yang dewasa dah, dia dah sikit. Kalau kita nak tengok, kita nak kenal sifat yang wajib bagi Allah tu pun antaranya 13 ataupun 20 tu pun nama mana nak belajar. Tu tak masuk. Istihalatul mustahil. Tu tak masuk lagi. Sifat yang wajib bagi Rasul pula. Tentang yang wajib tentang Rasul, khususnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu tak masuk lagi. Tentang malaikat, tentang kitab, antaranya hak tu tak dapat. Hak tu kita wajib kena belajar. Dan sama juga beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat ni bukan percaya semata-mata percaya adanya hari akhirat, bukan. Beriman kepada hari akhirat mengaku putus mesti sungguh adanya hari akhirat dan apa yang dikatakan, apa yang terkandung dalam hari akhirat tu. Kadang-kadang hari kiamat ni berdiri pun orang tak tahu. Kita jangan rasa jangan kata kalau hari kiamat tu bila berlakunya hari kiamat, iaitu masa langit pecah. Langit pecah dia bukan hari kiamat. Langit pecah tu dia hari akhir dunia, dia bukan hari akhirat. Hari akhirat ni dia ada dua pendapat. Jadi sebelum tu kita nak kena tahu apa yang ada di hari akhirat. Antaranya mizan, antaranya hisab amalan, timbang amalan, meniti titian sirat tu wajib kita tahu. Sebelum kita iktikad mesti sungguh tak terima dak dapat dak. Macam hak kita kata minggu lepas tu. Punca kerana tak ada ilmu, maka buatlah video tentang keadaan dia ikut kepala otak dia. Keadaan macam mana di dalam neraka. Sebab tak belajar tu jadi gitu. Macam hak Ustaz Kediang Ustaz cerita antaranya dalam kitab kita tu, dalam kitab mukaddimah kita tu, antaranya hak belakang sekali tentang syurga. Tentang syurga. Pada muka surat berapa? Pada muka surat Kediang hak belakang sekali. Pada muka surat 101. Hak ni kelebihan kita ada kitab mukaddimah ni. Kitab mukaddimah ni antaranya kita boleh tahu tentang bahagian akidah. Yang mana dalam kitab ni dia ada
perkara yang menyebabkan 55 perkara yang boleh menyebabkan seseorang tu jadi murtad. Jadi hak ni penting sangat. Sebab apa? Kalau seseorang tu dia mati, masuk dalam kubur, baru tahu dia tu murtad ataupun kufur, kafir di sisi Allah, tak guna dah. Walaupun naik haji, walaupun puasa, walaupun sembahyang, habis tak ada nilai di sisi Allah. Tu kena tahu. Jadi dalam kitab ni ada 55 perkara yang boleh membatalkan akidah. Dan bila kita belajar, alhamdulillah kita boleh khabar, tolong peringat kepada khususnya ahli keluarga kita, supaya ahli keluarga kita tidak termasuk orang yang tidak beriman di sisi Allah, walaupun tak sengaja. Ustaz ulang balik walaupun tak sengaja tu macam mana? Maksudnya dia sengaja melalaikan belajar fardu ain. Dia tak belajar fardu ain. Jadi kayak gitu. Dia duduk sibuk cari bitih. Siang malam cari bitih. Jadi kayak gitu. Sebab akhir-akhir ni dalam masyarakat ini, pengalaman ustaz sendiri ramai sangat orang yang dia tak boleh dengar benda kalau orang betul kesilapan dia hak dalam ibadat. Contohnya bila kita kata kalau gini-gini batal semayang, tu marah sangat. Dia marah sangat, batal semayang. Sebab apa marah sangat? Sama juga hak yang kita masukkan ke Diang ni, sampai ke 40,000 orang buka. Tapi ramailah hak antara hak tak berapa cerdik. Bila kita kata solat sembahyang seseorang yang tidak sah, maka sama je nilai je di sisi Allah orang yang ada sembahyang, sama je. Dengan maksud kalau mu sembahyang, mu tak tahu sembahyang mu sah ataupun tidak, sama je dengan orang tak sembahyang. Bukan dia yang dia fikir, kalau kira gitu ustaz khabar tak payah sembahyang pula lah. Tu ustaz kata, kalau yang kata tak payah sembahyang tu bukan ustaz, tu syaitan. Bila ustaz pergi belajar dia tu tidak ke peringkat kebek tanya pula ke kita, dah ustaz masa belum pandai ke dah. Dia kena atas situ. Kena faham tu macam hak ustaz khabar macam tadi, kuliah tadi. Hak ada ustaz tengok pasal 3 orang maklah. Tapi ramai ustaz kata gitu tu. Dia 3 orang mu'alaf. Tengah semayang, tok guru duk jadi imam. Tengah semayang, seorang nampak tiku. Hak sebelah kata, tak boleh cakap, batal semayang. Nombor 2. Nombor 3 kata, mujur aku tak cakap. Semayang batal tak bawah? Tak batal. Sebab orang mu'alaf ni diberi peluang 3 tahun untuk nak baki, untuk nak dalam masa belajar dia. Ada kata 4 tahun, ada kata 3 tahun. Diberi peluang. Maksudnya kita mari belajar ni dalam keadaan kita betul ni, walaupun kita salah, kita tidak dikira salah di sisi syarak. Bukan mestinya kalau nak mayang, apa mu nak mayang, aku dak ada, aku dak belajar habis dak. Bukan gitu. Jadi jangan dia kata lebih baik dak semayang belajar daripada dak belajar semayang tapi dak belajar. Dak belajar tu bukan dak belajar langsung. Kalau dak belajar langsung dak erti pun nak rokok sujud. Situ je. Cuma kita nak ambil, nak celah pada muka surat 101 ni, hak tentang syurga, hak Nabi SAW khabar. Nabi SAW bersabda, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripada pintu tu ke dalam syurga. Syurga tu dia ada pintu dia. Yang mana pintu dia tu, selebar sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar. Penunggang kuda yang pintar ni kuda lumba. Kuda lumba, laju lah macam kita kata hak biasa ni lah.
Kalau tengok cerita kubur tu, kadang-kadang kuda tu laju pada kereta api lagi. Jadi gitu. Dan laju jalan tu selama berlari tu selama 3 hari tak berhenti. 3 hari 3 malam. Jadi luah mana pintu syurga? Jadi kayak gitu. Kemudian daripada itu, bahawasanya mereka itu, iaitu umat Nabi SAW lah, memasukinya berhimpit-himpitan atasnya. Berhimpit, berebut. Sehingga hampir bahu-bahu mereka itu hilang. Yakni sebagai tercabut oleh sebab berhimpit-himpit dan berlaga-laga bahu mereka tu. Riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar ni anak pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia ni ulama di sisi sahabat. Nak gambarnya, nak masuk syurga ni orang berebut sampai kena cabut bahu. Jadi kita nak tanya sini, orang kata beramal tu tak ambuh ke syurga orang kau ni kok. Jadi kayak gitu. Kerana itulah Ustaz Khabar belajarlah. Dan dalam dalam yang komen tu, kalau kita khabar tu, dia kata dengan jasa masuk syurga tu dengan jasa semayang ke? Hebat soalan. Kerana itulah bila ustaz yang ngajar, dia nak khabar kena kemah. Kalau tak kemah itu timbul fitnah. Sebab apa? Dia duduk pegang kalau nak masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan semayang. Tengok kata memanglah betul. Tapi hak tu ustaz syarah dalam syarah penawar bagi hati, insya-Allah. Dia dan syarikat percetakan dia khabar dalam masa, insya-Allah dalam masa 2 minggu ni siap. Jadi bila pegang tak payah semayang, sebab semayang tu tidak semestinya masuk syurga. Kalau orang semayang tak semesti masuk syurga, betul tak? Tapi kalau tak semayang lagilah tak masuk. Cuma nak khabar. Dia kata masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan semayang. Kalau kita nak tanya saja. Dalam syarah tu Ustaz Khabar Kemah. Ada bawa dalil Quran, hadis semua-semua. Kalau kata masuk syurga tu dengan jasa, dengan berharap nak ke rahmat Allah, bukan sabit dengan semayang. Kalau orang tu dapat rahmat Allah, dia boleh semayang tak? Ataupun dia boleh semayang tapi semayang dia tidak sah. Betul. Dan yang kedua, macam kita biasa membaca malam Jumaat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu dimeterikan mulut-mulut mereka. Nak cakap tak boleh. Memula khabar. Duduk ke ni tangan semayang ni. Allah tanya mu semayang tak? Semayang Tuhan. Tangan kata dauk. Kaki kata dauk. Mulut kata apa mu pergi khabar. Khabar. Lepas tu dimeterikan mulut dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang cakapnya tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka lah yang akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan, bukan apa yang mereka niatkan. Orang kata pakai ilmu, pakai niat-niat kan. Jadi nak khabar di sini, hak tu antara satu-satu. Ni tak masuk lagi hak nak meniti titian sirak. Nak meniti titian sirak tu, tengok dalam keadaan halus, lebih pada mata pedang, pentajam lebih pada mata pedang, rambut di belah 7 halus, berayung pula, nangis ni. Tubat air mata darah, nangis. Malaikat kata, sebelum nak meniti tu nangis dah. Malaikat kata, alangkah baiknya mu takut kepada Allah masa mu hidup atas dunia. Dah mana hak kata mu takut kenapa kau ke neraka? Tu je, cakap tak kena tepat. Tak ambuh ke pahala, tapi pitih nak. Pitih dengan pahala mana besar?
Jadi kayak gitu. Kalau hak tambah kepala, tak payah tadi, tak payah mak tu. Jadi kayak gitu istilahnya. Jadi kena dia seorang baru ni mari tengok. Ada status. Dia tulis je. Dia kata seorang yang nak naik kapal terbang tanpa tiket. Tu orang gila. Duk tunggu juga, nak tunggu orang panggil. Nak ajak masuk naik kapal terbang, tiket tak ada. Lepas tu dia kata, apa toh lagi orang yang dok semayang nak masuk ke dalam syurga dengan dok semayang. Lagi lebih gila daripada orang gila. Tu sampai beratus orang ramai. Ramai tu ayat-ayat ni. Apa nak masuk syurga dengan jasa dengan semayang mu, tongkat tunggik mu. Tongkat tunggik je. Antaranya ada seorang tu konon dia ahli makrifat. Tapi ustaz tak jawab. Kita tahu dah orang dak cerdik. Orang dak cerdik ni tak sayang. Pas kita jadi dak cerdik. Dia tanya, dia kata khusyuk dah benda ni betul bacaan dalam semayang pun dah. Kalau dak khusyuk neraka we kau. Dia tulis fawailul lil musall. Tu pun salah. Tulis masa Romi pun salah. Masuk neraka we dah kata. Kalau kita tanya, jemaah boleh tanya. Kalau orang kata orang yang supaya dak khusyuk, dak sahum ni antaranya orang yang dak khusyuk tu kena nak masuk neraka we. Yang pertama sekali kita tanya, siapa yang tafsir hak tu? Siapa yang lalai dalam semayang masuk neraka we? Siapa yang tafsir? Tak ada ulama tafsir. Hak reka sendiri je ramah. Tu satu. Dan yang kedua, neraka tu ada ke nama Wen? Itu je. Sebab orang tua-tua kita tu masuk neraka Wen. Wen bukan nama neraka. Situ je. Bila dok kenal benda gitu lah. Ada lagi beberapa soalan dia, tapi kita tak jawab lah. Sebab apa? Orang-orang gini ni dak akal orang. Dia bukan tanya tu bukan nak ambil tahu, nak belajar kan. Dia nak canggah orang. Jadi orang gini tak payah layan. Jadi kayak gitu. Jadi cuma hok balik kepada hadis ni, kalulah nak masuk syurga pun berebut sampai ke nak cabut baru, orang macam mana atas dunia? Orang macam mana atas dunia? Hok nak masuk dalam syurga tu sampai nak cabut baru. Orang macam mana? Adakah orang yang tak mari, tak duli pun orang belajar fardu ain, dia tak lepas fardu ain? Orang tu ke? Ke mana? Kena masing. Orang hak berbuk ni, hak nak masuk syurga ni, antaranya hujang ke kerana pun dia mari. Junjung suruh Allah. Biar susah pun. Ni susah sikit nak buat. Sama juga dengan solat. Bila orang khabar, ustaz khabar, baru ni tengok ada ustaz khabar hak membetulkan bacaan dalam solat. Walaupun benda bacaan tu dia bukan wajib. Kalau salah pun tidak membatalkan solat. Iaitu sami'allahu liman hamidah. Sami'ah. Betulnya sami'allahu liman hamidah. Jadi ustaz tu kata kalau sebut sami'allahu liman hamidah salah. Beratus komen. Serba salah. Senang baik ikut ustaz ni. Ustaz ni dia sebut lah. Islam tu tidak menyusahkan. Dia ayat-ayat gini. Serba tak kena. Jadi serba salah. Jadi kira gitu. Padahal orang tuduh khabar. Orang tuduh khabar. Orang tuduh betul. Jadi kira gitu. Sama juga dengan hak fitnah. Bila ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim tu, dia kata ustaz baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Reka. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tu bukan ustaz. Nupuak mung dia. Jadi gitu istilahnya. Nak cari salah,
Carilah benda lain. Jadi kayak gitu istilahnya. Cuma kita nak khabar di sini, hak bahagian orang tak boleh dengar benda kalau bila ustaz khabar memperbetulkan kesilapan sebahagian besar masyarakat. Dia tak boleh tak dengar. Cuma kita nak faham gini je dah. Kalau dalam kitab, contohnya, kita nak belajar bahagian sembahyang. Contoh, sembahyang ni, kalau tak tahu syarat wajib dia napa, syarat sah napa, rukun sembahyang napa, apa ni sembahyang, contohnya, antaranya, kita tak lepas fardu ain. Kalau apa ni sama dengan tak sembahyang. Ada pula orang komen, kita sembahyang kita buat je. Niat ikhlas kepada Allah. Allah dia nak sah ibadat ni, dia ada syarat dia yang ulama buat. Kalau kita nak kata kan, hak ni tak betul, hak ni tak betul, semua tak betul. Tak boleh kata gitu. Persoalannya kalau kita nak tahu, kalau dalam kitab Sulam Musibyang ada 40 perkara yang membatalkan sembahyang. 40 perkara. Tu tak banyak. Sebab apa? Kalau kita tengok syarat sah, syarat sah segala rukun. Ataupun ada kata rukun di dalam rukun, ataupun syarat sah rukun. 13 syarat rukun sembahyang tu dia ada syarat sah dia pula. Kalau dalam Hidayatus Sibyang, syarat sah takbiratul ihram ada 21. Maksudnya kalau dah ikut salah 21 tu, maka sembahyang dia tidak sah. Tu baru takbiratul ihram. Tak masuk lagi syarat sah niat. Kalau dalam apa ni? Kalau dalam dimatu ibadah ada 7. 7 tu pun lebih. Sebab ustaz nak jimat peh. Maksudnya kalau 10 perkara yang melibatkan syarat sah sembahyang, kalau salah satu daripada ini tak ada, maka solat tu tidak sah. Fatihah tu tidak sah, sembahyang tu tidak sah. Jangan anggap mudah je. Antaranya. Antaranya wajib pelihara tertib. Kalau tak tertib, mana sah sembahyang? Baca Fatihah. Antaranya. Sama juga kalau bacaan tu dengan syarat dia ulama fiqh dengan ulama tajwid lain. Ada komplain juga, ustaz ni tak baca lurah Arab. Jadi kayak gitu. Nak duduk pada tempat dia tu, kita nak khabar susahnya nak terima. Bila dah kerah dah ikut setan lama sangat, berpuluh tahun. Sama juga dengan korban. Korban ke akikah ke, selama ni dok gitu pun, selama ni lah ni yang susah, hak ni dak kena, hak ni dak kena. Salah apa? Ada yang kata, apa dah selama ni hak ustaz buat tu dak betul, Tok Imam buat tu dak betul. Persoalannya Tok Imam dulu, ustaz dulu dia baca kitab kenapa? Kalau macam kita baca kitab, ustaz-ustaz learning hak baca kitab, ada hak dia nak marah. Dia nak marah bila seorang ustaz tu dia kata nak korban tu wajib wakil. Wakil sembelih ke antaranya. Jadi gitu. Jadi orang hak tak biasa dengar ni pelik lah. Selama ni tak ada dengar pun wakil-wakil. Ustaz tak khabar pun sama ni ke ustaz lah dulu tak pandai lah ni. Ustaz-ustaz pandai-pandai belaka. Tak. Ustaz dia baca kitab. Dan kitab yang ustaz baca tu bukan kitab yang baru cetak tahun lepas, bulan lepas. Berpuluh tahun dah. Kalau Sabila tu berpuluh tahun. Tapi bila dak belajar, ustaz dulu dia belajar khabar benda-benda tu, dia ambil dalam kitab benda. Tu pun soalan dia. Contohnya macam hak benda ni korban. Sunat benda ni lembu yang kita nak sembelih tu, lepas kaki depan, alik kanan. Jadi ikat 3 kaki je. Cik tengok orang buat kebab. Dia ikat berapa kaki? Jangan kita kata, ni sunat je, sebelah baru ni. Itu kok hak hakikah. Benda sunat ni, sebelah lah. Benda sunat bukan wajib. Tapi ingat, ada seorang, di hari akhirat, dia wayak, dia ni
Bila Allah perintah kepada malaikat timbang amalan dia, dia kata tak payah Allah, terus lalu aku dalam neraka. Tak payah timbang dah. Kata buat apa? Dia kata, sebab aku masih hidup atas dunia tak ada berasa pun aku buat kebaikan. Allah tanya, masa mu hidup atas dunia ni pernah sebut la ilaha illallah? Dia kata ada sekali ya Tuhan. Timbang. Tapi sekali sebut la ilaha illallah tu niatkan ikhlas kerana Allah lah. Bukan kerana mi goreng nasi minyak. Jadi gitu, ikhlas kerana Allah, tahu dan faham. La ilaha illallah tu bila ditimbang lebih berat daripada dunia dengan isi-isi. Allahu Akbar. Apa tahu lagi nak banding dengan kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu. Hak tu kita buat ni, alik kanan ke alik kiri yang tu kau tulis. Situ je. Ni ustaz dulu kabur, dia nak marah pula ke ustaz. Jadi musuh pula. Tu kita kata, orang yang dikuasai oleh syaitan, dia tak boleh dengar benda tu. Dia panas. Jadi kayak gitu. Lepas tu ada tu dikira, kayak gini ustaz ni, marah ni. Bila orang komplain, ustaz tak marah. Jadi kayak gitu. Hak dengar dia marah. Marah kenapa? Kalau hak biasanya ustaz dia kira gini je. Aku kabur dah, mau nak ikut, mau ikut hamu. Jadi kayak gitu istilahnya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah kita dipilih oleh Allah mari duduk dalam majlis ilmu. Hak semayang ke, mari surah sejid ke. Ramai mana kereta besar, tak boleh mari surah sejid. Ramai mana sihat, badan body kata macam orang akak akak berat kata, tapi nak rokok sujud pada Allah tak boleh. Ramai mana orang yang cakap petah ni tapi nak baca Fatihah 17 kali sehari tak boleh. Jadi gitu. Baik, kita sambung pengajian pada muka surat 18. Hakikat iman. Kita ambil sikit dia dah. Hak iman kita tak boleh ambil banyak-banyak. Dia pening kepala. Dia kena mikir. Lepas tu kita ambil hak bahagian wuduk insya-Allah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Dia kata hakikat iman. Hakikat iman ni maksud apa? Maksud hakikat sebenar-benar. Tapi kena jaga sikit hak main ilmu sebenar-benar. Sebenar-benar ni mayang tak? Tu tak ampuh tu. Jadi kayak gitu. Baik, dia kata dan hakikat iman, sebenar-benar iman pada lugah. Pada lugah ni pada bahasa percakapan, iaitu tasdik. Tasdik ni pun bahasa Arab. Artinya membenarkan. Membenarkan sesuatu. Tasdik maksudnya membenarkan sesuatu. Sama ada yang dibenarkan itu Nabi atau lainnya. Tu maksud tasdik. Ni tu maksud tasdik. Hak ni penting deh. Kita dengar baik dan kalau boleh khabar ke anak cucu, orang puang. Ni jadi ke gitu. Sebab siang deh. Kalau kita mari belajar saja, kita tak bukti nak kita tak ada kitab ataupun kita ada kitab tapi nak khabar tak boleh ke orang puang. Tu siang ke dia. Sebab ingat deh, orang yang Islam di sisi makhluk tak semestinya dia beriman di sisi Allah. Ulang balik, orang yang Islam di sisi makhluk, ni keturunan Islam, mak Islam, ayah Islam, anak Islam, tapi iman tak tentu. Jadi kerana itulah Islam di sisi makhluk tak semestinya dia beriman di sisi Allah. Beriman di sisi Allah ni dia kena belajar. Kalau tak belajar, itu bahaya. Kalau dalam hati dia, walaupun dia tu orang Islam, dalam hati dia macam orang puang, pakai tudung tak mau puasa tak tinggal, sembahyang tak tinggal, tapi dalam hati dia belajar nak berak. Tu kena jaga molek tu dalam hati orang tak tahu. Jadi kayak gitu. Ada yang hok tok lelaki marah isteri mari belajar. Siapa kata hak tok lelaki buat sang boh golok tekak bini kerana bini mari belajar.
Tu kayak gitu. Bini ustaz kita tak penuh pun semayang tarawih. Seumur hidup tak penuh semayang pun tarawih. Tak apalah, kita ajarlah. Masa belajar pas pada tu. Tak tahu lah. Tok lelaki Tok lelaki jenis tak semayang. Jadi gitu, tak semayang. Kerja pun kedai Cina. Kedai makan kedai Cina. Baby ada kedai tak tahu lah. Jadi kayak gitu. Istilah. Banyak benda. Yang anak mari nak belajar. Mak ayah kuci basikal. Hak ni mak pok yang nak eret anak bini dia eret pergi ke neraka. Ni kasar dah sikit ni. Mu dah ada ajar anak bini mu. Lepas tu mu kita hang pula anak bini mu nak cari keredaan Allah, rahmat Allah, keampunan Allah. Mu kita hang pula. Itu je. Belajar ilmu agama, hak khususnya hak ilmu fardu ain, kalau orang buat nyenyeh pun dia boleh jadi murtad. Sebab apa? Bagi dia Allah tidak berhak disembah. Itu bahaya. Dan kalau bini kita pegang dalam hati, tak ambuh belajar. Belajar kenapa kau? Siapa tahu? Kita nak ke bini kita berpuluh tahun sama dengan kita, tapi di hari akhirat dia kekal dalam neraka, khalidina fiha abada. Sebab apa? Mak ayah dia dok cara bahagian akidah, dan tok lelaki dia pun dok ajar, dan tok lelaki pun ajak mari surau sejik pun dok mari belajar. Tambah mari belajar, nak kira makan minum. Hak tu je. Hak dunia je. Itu bahaya. Kerana itulah orang lelaki sunat cerai kepada bini, hak tambah kepada orang. Tu kita kata, orang nak cerai sayang. Itu je. Sebab kita kira hak atas dunia, tidak kira akhirat. Kalau boleh seorang bini, kalau 4 orang bini, tapi mendatangkan bala kita hari balik jumpa dengan Allah, ada manfaat tak? Manfaat masa hidup, masa sihat, gagah, tak apa lah. Cuma masa lepak tika. Jadi kayak gitu. Istilahnya lah. Tu istilahnya nak khabar. Jadi, hak bahagian akidah ni kena jaga molek. Sebab ustaz jumpa dah macam-macam. Ada yang jemaah panggil juga, ajak juga, puang lah. Ajak juga mari. Ada 3 orang. Siapa learning ustaz ingat. Mari muka tu dia tengok kita tu macam ke muka dah kenyek dah kita. Muka kerah ketung. Cerita bahagian neraka tak ada benda pun. Selama je. Tak ada. Tu na'udzubillah. Tak rasa benda. Tu macam kita kata tau. Kita kabur, duri yang mau saking yang baru ni sedap sungguh isi. Hak dengar tu. Tapi bila kita cerita hak bahagian neraka, selama je ada benda. Tak rasa benda pun. Respon tak ada sikit. Ataupun kalau cerita hak bahagian surga ke, tak ada nak. Tak rasa nak. Hak tu sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je, wi peringatan ke, wi amaran ke, dia tak percaya. Tu na'udzubillah. Ni ramai orang itu. Apatah lagi akhir zaman. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dalam neraka lebih ramai orang pada orang lelaki. Dia banyak pendapat ulama lah kata kayak gitu. Jadi kita kena tengok, ulang balik, suami dia tak akan boleh masuk syurga seseorang kecuali dia akan eret anak bini dia. Dia tak akan boleh masuk syurga seseorang kecuali dia akan eret anak bini dia. Tapi suami, isteri, dia tak akan masuk ke dalam neraka kecuali dia akan eret tok lelaki dia dengan mak ayah dia. Isteri dia boleh masuk syurga seorang. Kalau suami samsing kabur dusung, cara bahagian mayang judi ke benda-benda, isteri tak tanggung dosa suami. Maksudnya suami isteri boleh masuk seorang ke dalam syurga. Tapi kalau nak masuk dalam neraka, isteri akan eret tok lelaki dengan mak ayah.
Kena jaga molek. Dan ayah dia tak akan boleh masuk syurga seorang kecuali dia akan eret anak bini dia. Tapi kena ingat, isteri suami kalau dia dahaka pada Allah, dia boleh masuk neraka seorang. Dia anak dengan suami isteri dia tak ada, bila taat pada Allah tak ada masalah. Tu kena khabar, kena tolong beringat. Dia kata baik, di sisi hakikat iman membenarkan, sama ada membenarkan itu Nabi atau lainnya. Ada pun hakikat iman pada istilah syarak atas perkataan segala ulama muhakkikin daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah, ialah menyungguhkan dan membenarkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati pada tiap-tiap barang yang diketahui datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkara itu daripada pekerjaan agama yang dengan mengetahui yang darurah, maka ialah hakikat iman. Hakikat iman ni apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar yang berkait dengan agama, tentang hari akhirat, tentang wajib sembahyang fardu, puasa Ramadan. Hak tu kita yang dengar ni wajib itikad, mesti sungguh tak terima dak. Jadi gitu, mesti sungguh tak terima dak. Hal neraka mesti sungguh tak terima dak. Hal syurga mesti sungguh tak terima dak. Jadi kayak gitu. Adanya hisab amalan, timbang amalan mesti sungguh tak terima dak. Tu bahagian iman saja. Patut ikrar dengan lidah kita khabar mesti sungguh anak-anak ayah taat pada Allah, semayang, jangan tinggal semayang fardu, jangan tinggal perintah Allah sebab kamu akan susah masuk dalam kubur dengan hari akhirat. Jadi kayak gitu. Ayah tak mau tanggungjawab. Kalau membuat dahaka, tak ada siapa pun nak tolong mu. Jadi kayak gitu. Jangan duduk nasihat sekolah gaji. Sekolah betul, sekolah mau. Semayang tak betul-betul. Istilah ni hak tu masalah. Imam tak tahu tengah tepi. Sebab nak masuk dalam syurga syaratnya bukan semayang, syaratnya iman. Nak masuk dalam kubur pun akan ditanya tentang iman. Jadi kayak gitu. Hak tu amalan ni. Jadi apa yang hak Nabi SAW khabar, Allah tu Tuhan kita, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Semua tentang malaikat, tentang kitab, tentang hari akhirat, tentang alam barzakh, tentang syurga neraka, ahli syurga macam mana, ahli neraka macam mana. Wajib sembahyang fardu, puasa Ramadan, antaranya menunaikan haji bagi yang mampu. Dalam hati kita mesti sungguh tak terima dak. Kalau aku malas nak mikir, hak tu orang tak ada pegangan. Bila tak ada pegangan, orang tu tak ada agama. Sebab agama dia berkait dengan pegangan hati. Tahu saja tak guna. Abu Jahal tahu Nabi Muhammad SAW tu rasul. Kerana itulah macam Ustaz khabar. Geng-geng Abu Jahal tanya, mu percaya tak Muhammad tu rasul? Dia jawab kan ni, Muhammad tak pernah cakap pelawak. Tapi untuk dia nak khabar memang rasul tak khabar itu. Cuma dia khabar Muhammad tu tak pernah cakap pelawak. Antaranya mulut tu tak mengalah. Walaupun dia tahu. Jadi gitu. Jadi sesiapa yang apa yang Nabi SAW khabar, kalau orang tu berkait dengan maklum fiddin bidarurah, perkara yang berkait dengan agama, yang tak payah fikir, tak payah tilik, hak tu orang tahu belaka, maka kalau dia membenarkan mesti sungguh tak terima dak, maka dia beriman. Jadi gitu. Hak amalan suku. Iman, waktu iman, pegangan hati mesti sungguh tak terima dak.
Dia kata maka atas kata mereka itu tiada bersusung. Dan ini tasdik hati juga. Semata-mata benar dengan hati je. Ada pun ikrar dengan 2 kalimah syahadah itu bukan hakikat iman. Nak mengucap 2 kalimah syahadah tu dia bukan masuk bahagian iman. Dia benarkan dengan hati semata-mata. Kalau orang tu orang kafir asli, dia benar dengan hati je. Nak Allah tu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW tu sebagai Rasul. Dia benar dengan hati, dia terima. Lepas tu dalam masa yang sama dia nak cari orang untuk nak mengucap 2 kalimah syahadah. Dan jumpa dia mati accident. Maka orang ni walaupun dia kafir di sisi makhluk, kalau cara tanang dia kalau tanang ikut agama asal dia lah. Kalau bakar lah. Kalau tu di gua apa ni, gua batu kapur lah. Tak kira lah. Tak. Tetapi dia beriman di sisi Allah. Walaupun dia tak dah semayang, dia tak pernah semayang, walaupun dia tak dah mengucap 2 kalimah syahadah. Tu antaranya. Hati, benar hati, iman tu sabit dengan hati je. Mesti sungguh tak terima tak? Tu je. Kalau kita belajar, orang mengajar sifat yang wajib bagi Allah, dalam hati tu mesti sungguh Allah ada. Cukup dah. Tak terima kalau Allah tak ada. Jadi gitu. Hak kata mustahil Allah tak ada tu bukan sifat Allah. Mustahil ni bukan sifat Allah. Jadi kayak gitu. Hak tu kena faham molek. Hak 2 kalimah syahadah tu, hak kata apa ni, 2 kalimah syahadah tu terkandung 50 aqaidul iman. Hak tu kena cara 20 sifat yang wajib bagi Allah dan 20 lagi tu istihalatun mustahilat. Macam Allah bersifat kudrat, mesti sungguh Allah bersifat kudrat. Yang kedua, mesti tak lemah. Tak lemah tu sifat Allah. Bukan Allah wajib pada akal Allah bersifat kudrat. Lepas tu mustahil Allah bersifat lemah. Allah ada sifat lemah ke? Jadi gitu hak tu yang kita nak kena faham. Jadi hak kata Allah mesti sungguh bersifat kudrat. Yang kedua mesti tak lemah. Tu baru kita faham. Hak campur dengan campur tu jadi 40. Campur dengan satu lagi sifat haruf jadi 41. Jadi Allah mesti sungguh hidup. Yang kedua mesti sungguh Allah tak mati. Tak mati tu sifat Allah. Tu nak kena tu 41. Kau tu hak 9 lagi sifat Rasul. Dan sifat wajib bagi Rasul dan istihalatul mustahil bagi Rasul. Campur dengan sifat harus bagi itu jadi 50. Nak kenal Allah, nak atas 2 kalimah syahadah. Atas 2 kalimah syahadah. Ni tu je kita mari ni tak saja. Ulang balik ada riwayat bila kita mari duduk dalam majlis ilmu hak wajib, 1 langkah 1 mahliga dalam syurga. Langkah yang kedua diampunkan dosa. Langkah yang ketiga mahliga dalam syurga. Kerana itulah taat pada Allah kita tak akan rugi. Jangan duduk nak timbang, ingat-ingat syurga ni masuk dengan semayang tunggik mu ke? Apa tu? Kalau orang semayang orang yang solat tu tak boleh masuk syurga, dah kalau kalau tak semayang lagi ya. Dia kira gitu. Dia ramai tak faham tentang hak maksud ikhlas. Jumhur ulama hak kata nak ke syurga, beramal nak ke syurga tu termasuk dalam bahagian ikhlas. Kan Allah khabar dalam Quran, khabar kepada Nabi SAW, wa basyirin ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah perintah pada Nabi, pada Rasul. Sebab Rasul ni orang yang mubasyir, orang yang bawa berita gembira dan berita amaran.
Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan beriman saja. Dan beramal soleh, bahawa baginya syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di depan ustaz sendiri dulu, berbelah tahun dulu, duduk di masjid. Bila ustaz tu khabar, dia kata, dia khabar direct. Ustaz saya mesti bangun tentang syurga ni. Oh. Jadi gitu. Jadi orang ni jadi biadab ataupun berani kerana jahil. Kononnya dia ikhlas, dia beramal tu tak ambuh ke syurga. Kek syurga, cekek syurga. Ambil kemung lah. Dia pakai gitu. Kena jaga molek. Barang siapa yang pelekehkan amaran Allah dengan neraka ataupun meremehkan janji baik Allah dengan syurga, dia boleh jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kena jaga molek. Antaranya kalau langit dunia, antaranya hak langit atas kali tu hampir pecah kerana takut kepada Allah, kerana bila melihat manusia terlalu berani untuk buat dahaka kepada Allah. Tu istilahnya. Sebab kita akan dipersoalkan di padang mahsyar segala nikmat, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kerana itulah bila kita Allah kurniakan rezeki tak banyak, tapi sekadar untuk kita boleh buat ibadat, syukur pada Allah. Tapi orang yang ada lebih kelebihan hak dunia, kena hati-hati. Yang pertama, ditanya pitih ambil mana, dan lepas tu buat gimana. Hak tu yang dihisap amalan tu menyebabkan ada riwayat dua orang sahabat, seorang ni orang fakir, seorang ni orang kaya raya. Di hari akhirat, hak kaya raya ni hak taat pada Allah, bukan kaya raya ni hak lebong pitih orang. Rasuah peneni kiri kanan belakang depan, bukan. Hak taat kepada Allah. Orang fakir masuk dulu ke dalam syurga. Kawang dia ni tunggu sampai ke 500 tahun. Barulah hak kaya ni hak taat. Kaya dan taat. Bukan kaya hak sombong, bukan. Orang kaya yang taat pada Allah baru masuk. Sedangkan sahabat dia hak fakir ni, dia kata, aku tunggu, aku ingat kamu tak boleh masuk dah. Aku tunggu mu 500 tahun. Jadi kayak gitu. Jadi kita, kalau umur kita 40, 50, 60, kita kejar apa lagi? Kalau nak keselamatan kita di hari akhirat. Jadi hak malang ni kita nak ambil yang pertama, hak iman yang sah, hakikat iman yang sebenar, apa yang Nabi SAW khabar, sampaikan ustaz khabar ke, kita baca dalam surat khabar ke, baca dalam majalah ke, tengok dalam TikTok ke, tak kira mana-mana. Bila hak Nabi SAW khabar tentang perkara yang berkait dengan agama, kita mesti benarkan hati, mesti sungguh tak terima dak. Tak cukup walaupun belajar sifat 20, tapi tak ada itikad dalam hati. Hak amal tak masuk lagi. Kita belajar sifat yang wajib bagi Allah. Allah ada. Yang kedua, Allah mengetahui. Allah melihat. Yang kedua, Allah mendengar. Yang ketiga, yang keempat, Allah mengetahui. 4 ni cukup dah. Tambah pula selagi adanya rakibun atid, adik kanan adik kiri. So, yang keenam, selagi kita akan ditimbang di padang mahsyar amalan kita. Jadi bila kita nak buat benda-benda, Allah ada tak? Allah ada. Adakah aku buat ni semata-mata kerana Allah suruh ataupun kerana nafsu? Hak tu yang pertama. Kita mari belajar ni kerana Allah suruh ke ataupun kerana benda lain? Minta-minta alhamdulillah kerana Allah suruh. Bila Allah suruh, sebab apa? Aku nak buktikan bahawa aku ni hamba kepada Allah. Nak buktikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebab apa? Aku nak supaya Allah ampunkan segala dosaku. Sebab nak mendekatkan diri kepada Allah dengan maksud yang pertama, nak mendapatkan ampunan Allah. Sebab kita bukan maksum. Yang kedua, nak mendapat rahmat daripada Allah, kasihan belah daripada Allah.
Yang ketiga, nak mendapat keredaan Allah, supaya Allah redha kita ni jadi hamba. Jadi kita buat taat pada Allah ni kerana nak mentakarrubkan diri kepada Allah. Maka kalau siapa yang tak duli perintah Allah, tak ambil duli pun apa yang Allah suruh, itu bahaya. Yang pertama, kemungkinan dosa dia tidak diampunkan oleh Allah. Dan bila tidak dapat rahmat daripada Allah, orang tu dilaknat oleh Allah. Dan jauh daripada rahmat Allah, keredaan Allah, na'udzubillah. Maka pada siapa kita nak mengadu dalam kubur dengan akhirat? Dan bila kita mari belajar ni kerana junjung suruh Allah ni, sebab apa tenang? Sebab kita yakin Rocky buang hati alik kanan daripada tadi, tak berhenti nulis. Inilah yang akan memberatkan timbangan amal di sebelah kanan di padang mahsyar. Pasti benda tu. Bukan saja-saja ia kedok yang dok. Tapi persoalannya, siapa-siapa yang dengar orang orang ngajar di surau ke di masjid ke, hak ngajar fardu ain, tapi dia tak peduli. Orang ni alik kanan ke alik kiri tu kau tulis. Ya. Bila alik kiri tulis, adakah manfaat dia dalam kubur dengan akhirat? Tak ada dah. Asal pakat tulis, tak ada orang nak tolong, tak ada orang boleh tolong. Walaupun pakat besar mana pun, dalam kubur mu tak boleh jawab, mu pasti akan depan dengan azab Allah. Sebab mu jauh dengan Allah. Ma rabbuka, wa ma dinuka, wa ma kiblatuka, wa ma i'tiqaduka. Tak lepas nak jawab. Walaupun kita ni orang yang berpengaruh atas dunia, tak ada dah. Tak ada siapa dah nak tolong. Bini masuk dalam kubur, tok lelaki tak masuk. Tok lelaki tak tanya pun. Dah duduk sebelah nak tolong tanya, nak tolong jawab, tak ada. Dan bagi orang yang tak duli bahagian akidah, itu cukup bahaya. Nabi SAW sendiri pun tak boleh nak tolong. Kerana itulah kalau boleh biar ramai guru. Biar ramai guru, supayanya antaranya guru ni, antaranya kalau dalam kitab Durus Sami, antaranya bahawa guru ni akan diberikan oleh Allah untuk mensyafaatkan anak murid dia, sekalipun anak murid dia sejumlah bintang di langit. Maksudnya ramai, berjuta orang, tapi dengan syarat tok guru tu akui kita ni anak murid dia. Tapi kena ingat, tok guru lah ni ramai. Ustaz-ustaz lah ni ramai. Hak ni agak tas ke sini, hak ni agak tas sini. Hak fardu ain tak tahu tengah tepi. Tu kena jaga molek. Sebab ustaz ulang balik dah. Hak tauhid, fiqh, tasawuf je guru akan dipersoalkan di padang mahsyar. Termasuk ustaz. Kalau jemaah ni, hak ustaz khabar ni tak. Hak bahagian akidah ataupun bahagian semayang. Siapa yang nak betulkan dengan ustaz, sama ada semayang sah ataupun tak, bacaan dalam sah ataupun tak, boleh. Tapi kalulah ustaz mengajar bahagian lain, bahagian tazkirah, bahagian nikah kahwin, benda hak tu tak sabit. Bila Allah tanya di padang mahsyar, wahai hamba-Ku, apa mu tak semayang? Kita semayang tu hang. Semayang kamu tidak sah, kamu belajar tak? Jadi gitu. Kita belajar Tuhan, kita belajar dengan Ustaz Al-Dasong. Panggil dia. Ni bukan anak murid pun. Ni guru akan dipersoalkan. Guru hak fardu ain. Betul Tuhan. Sebab apa semayang dia tidak sah? Guru akan dipersoalkan. Tapi kalulah dia mari Tuhan, tapi banyak dah mari pada mari. Dan kita, saya buka dah siapa yang nak betul, tapi dia tak mau mari, dia malu. Itu lepas. Tapi kalau Tok Imam, kalau ustaz mengajar tu, hak mengajar tafsir Quran, tafsir hadis, contohnya kenapa saya memeluk Islam, ataupun sirah ke benda-benda, hak tu tak sakut bau. Mu ada tok guru tak? Ada. Guru ngajar apa? Ngajar tafsir. Tok guru kata, ustaz kata, saya tuan, orang suruh kita ngajar tafsir Quran. Kan suruh fardu ain. Tak ada suruh dulu. Rebus selfie 4 kali betul pun. Tak guna pun.
Situ je persoalannya yang kita nak ambil tahu iman kita tu macam mana. Hak tu yang pertama. Belum hak nak masuk tu. Kalau hak bahagian kita kata hak bahagian kebenaran antaranya ada golongan yang berat ke fadilah. Kalau baca gini-gini pahala gini-gini. Kalau baca gini pahala ni. Iman mana? Sah tak? Tu masalah. Sebab iman ni dia kabit dengan iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Dalam nang tu kalau ada je hak kita tak percaya, tetap kafir kekal dalam neraka. Hak tu takut. Kita takut ni kerana itulah kalau guru-guru dulu, kalau bahagian fiqh, bahagian tauhid memang dia backing. Tapi dalam backing tu pun cerita hal neraka pun dia molek tidur relax. Ada hak jenis gitu. Dia dah masuk dalam hati. Jadi kayak gitu. Kerana itulah dia dok dapat nak benda ni, nak menjalankan tugas dia sebagai hamba kepada Allah tadi. Sebab kita amanah, kita akan ditanya oleh Allah. Harta kita, anak kita, bini kita akan dipersoal. Persoalannya kita boleh bawa tak? Kita boleh jawab tak? Situ je persoalan. Jadi kayak gitu. Ke mana? Jadi hak hari ni antaranya kita belajar apa yang Nabi bawa mesti sungguh tak terima dak. Kalau orang tu kata mayang tak apa, mu nak mayang tak apa, mu tak mau mayang pun tak apa, orang tu kafir. Dia terkeluar daripada iman. Sebab dia tak terima apa hak Nabi bawa. Tu je masalah. Sekarang ni kita kena mikir dah benda gitu. Tapi jangan susah. Jangan takut. Benda hak kita lepas, biar lepas. Kita istighfar, bertaubat kepada Allah, kita buat mula. Sebab apa? Kita ada Tuhan yang Maha Pengampun. Tak tahu kalau kayak gitu, benda ni malah aku nak dengar. Jangan. Kita istighfar, bertaubat kepada Allah. Allah ni, dia kata kepada kita, wahai hamba-Ku, kalau mu datang kepada Aku dalam keadaan dosamu setinggi langit, nescaya Aku akan ampun. Minta ampun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Banyaknya aku nak cara benda ni. Lepas tu, beri aku kekuatan untuk taat padamu sebelum mu ambil nyawa aku, ya Allah. Redakanlah aku ni jadi hamba-Mu. Walaupun aku ni banyak dosa, aku sedar aku kelemahan aku kayak gini. Beri aku kekuatan untuk nak belajar, untuk nak semayang, untuk nak qada. Bukan bila dengar ustaz cerita hal qada tembok, dengar. Kita tak boleh lari. Kalau tak qada, ditimbang, dihisap amalan yang pertama, bahagian semayang. Tu mana? Tak lepas. Jadi kayak gitu. Jadi kita pakat istighfar, bertaubat kepada Allah. Nak tanya. Kau kata benda ni Aizuddin tu boleh? Okey, guna cerita dah. Dani. Benda ni jemaah itu. Tu. Dah sudah lagi. Masya-Allah. Ya. Dah doktor tu mana? Masya-Allah. Dah kita kagi semayang isyak lagi, kita buat sekali lagi lah. Kita pakat doa pada Allah pada sujud akhir dalam hati, ya Allah, berilah kesihatan kepada nama dia. Aizaruddin. Dia bila jadi gitu dia tahan congok dah. Maksudnya minta kita minta supaya Allah sihatkan dia, lepas tu dia boleh koma. Allahu Akbar. Minta dia beri kesihatan lah, insya-Allah kita waktu dah. Akan mesej dah. Umur berapa? Baik, 31. Kahwin dah? Ya.
Tak apalah, kita sama, kita ni bukan mestinya nak minta mayang ajak ke benda-benda. Mana kuih? Nak mayang boleh, mana kuih? Tak payah gitu. Istilahnya ke sini awak gitu Pak I. Dah. Terpakat tolong ni, doa ke benda ni ke dia, dan juga doa pada ahli keluarga kita, minta supaya ahli keluarga kita dibukakan pintu hati untuk sama-sama belajar deh. Jadi kayak gitu. Jadi gitulah kita ambil, kita tu hak wuduk tu minggu depan lah sikit kita masuk. Cuma kalau bahagian wuduk jangan kita rasa tahu lah ke tahu. Jadi itu. Sebab banyak sangat perkara-perkara yang orang tak sedar, orang tak tahu masalah. Antaranya hak fardu kifayah. Fardu kifayah. Antaranya contoh. Bila seseorang bagian wudu bila seseorang tu nak menyentuh faras perempuan yang telah dipotong. Jikalau dipotong akan dia padahal dalam keadaan kering, sekira-kira adalah itlaq atas nama faras, maka kalau atas nama faras batal wudu. Jadi kayak gitu. Sama juga kalau seseorang tu dia menyentuh jin. Tu masalah benda-benda hak nak aje dengar belaka tu. Contohnya kalau seseorang tu dinasahkan menjadi binatang. Ni biasanya di Indonesia. Di Indonesia tu biasa ilmu hitam. Jadi bila seseorang tu dinasahkan menjadi binatang, dia mula jadi orang tapi disumpah jadi binatang, kemudian jadi manusia balik. Masa dia disumpah jadi binatang biasanya jadi babi. Lepas tu bila dipulihkan balik, masa dia sebelum dia jadi babi tu dia ada wuduk. Lepas tu bila dipulihkan balik, wuduk tu batal dari. Sama juga bila zakat, sebatang zakat tu dicicang. Siapa lumak. Kalau pegang hak daging dia tu batal dah wuduk. Jadi gitu. Ni tak masuk lagi hak tentang ni jika bersentuh seorang lelaki dengan perempuan yang janiah. Perempuan yang janiah ni maksudnya apa? Anak zina. Seorang lelaki dia berzina dengan orang perempuan ni, lepas tu boleh anak. Kalau dulu kau boleh anak, lelaki tembur. Kata ke tanya api ke tembur. Takut. Lepas tu umur 20, setelah 20 tahun, 30 tahun, 25 tahun dia balik Terengganu balik. Jumpa dengan hak puang tu. Aku minta maaf hari tu. Hak puang tu tak nikah kau. Tapi dia tak bunuh anak. Dah pun anak dia balik, anak puang. Boleh anak puang. Lepas tu hak lelaki tu tanya, siapa kau? Kamu tu. Dulu contoh. Kalau pegang dengan anak tu batal dah dulu. Kau ni orang. Dia kata jika bersentuh seorang lelaki dengan perempuan yang janiah, anak zina dia, maka batal wuduk atas kaul yang mengatakan harus kahwin, dan tiada batal wuduk atas kaul yang mengatakan tiada harus kahwin. Dalam mazhab kita Syafi'i, bila seseorang tu bila dengan anak luar nikah, dia tidak dinisbahkan kepada anak lelaki tu. Maksudnya kalau si lelaki tu dia nak nikah dengan anak dia, anak zina dia, sah. Jadi apa tu? Bila kira gitu, kalau ikut mazhab Syafi'i,
Dia orang lelaki tu kalau dia pegang orang puang budak puang tu, orang puang tu kalau dak berlapik maka batal wuduk dia. Tu antaranya lah. Antaranya. Dan hak bahagian wuduk ni dia ada 3 peringkat. Kalau contohnya kita nak semayang, seorang ni buat semayang jenazah tak? Tak pernah lagi. Contohnya King biasa tak? Jemaah masjid. Kalulah nak semayang jenazah dekat dengan asar, jadi kita ambil wuduk untuk nak semayang jenazah. Lepas pada semayang jenazah tu, lepas tu tak bila pergi atas ni kita set masjid, duduk masjid je, dah pergi kubur. Jadi kayak gitu. Lepas tu tak bila Allahu Akbar, semayang boleh tak pakai wuduk dia? Tak boleh. Situ je. Sama juga dengan kita masuk dalam masjid ataupun nak cuci, nak mop ke, nak vacuum ke, nak bilas ke atau kuasa ke, dah tengok Quran nak jatuh. Quran nak jatuh. Jadi bila Quran nak jatuh budak-budak main ke, kita pun pergi ambil wuduk. Sebab apa? Nak alih nak pegang Quran kan kena ada wuduk. Bila ambil ambil wuduk, kita berwuduk, lepas tu kita pun akak Quran, susun mula. Ada pun tak bila Allah Akbar masuk waktu zuhur ataupun asar. Boleh tak semayang dengan wuduk tu? Tak boleh. Cuma nak kabarnya banyak benda lagi. Dan cara hak nak kabar yang kita nak tunjuk, kita berwuduk ni nak tunjuk kita buat ibadat ni nak tunjuk pada Allah, nak tunjuk yang terbaik. Cuma ustaz nak kabar, bila berwuduk dengan baik, ni nak habis dah. Hak kata hak dak comel 1 2 3. Lepas tu 1 2 3. Waktu dak comel. Jadi kalau hak jenis gitu, hak tu kelas budak-budak. Kelas orang belajar dia tak ambil gitu. Biasa lagi hak bahagian kelebihan wuduk, orang yang bila berwuduk tu maka muka dia boleh menghadap dengan Allah, melihat Allah. Tangan yang dicucikan, tangan sampai siku, tangan tu boleh layak untuk memetik buah-buahan di dalam syurga. Antaranya kaki yang dibasuh dengan wuduk tu menyebabkan kaki tu disucikan oleh Allah, dia boleh lakoh masuk ke dalam syurga. Itu antaranya. Jadi gitu dah. Wallahu alam. Okey, ada soalan? Moleknya baca lepas pada ni. Kang ustaz ni betul kan? Boleh. Okey, boleh, tak apa. Boleh. Saya lagi nak tanya. Puasa baca gitu tu dalam mayang ke? Kalau membaca dalam mayang maksudnya dak dang rakaat tu. Kalau tak imam arpit dak dang. Kalau hakim dengan mizan ke basing berasa capur rakaat ketiga kepak berasa dak dang tu. Baca macam ke dalam semayang? Hilang dah uzu. Ada apa mula? Bismillah.
Okey. Okey. Bismillah. Dia sunat 4 rakaat baca auzu. Tak iman ni sini ada. Okey. Bismillah. Waladolin kali ni. Walado. Mana? Waladolin. Apa ni? Dak tutup mulut ke? Apa ni? Tutup mulut ke dak? Waladolin gitu. Dah, betul dah. Waladil maghdubi alaihim waladolin. Dah. Salah. Itu yang salah. Jinnu. Bukan mim. Bukan eng. Waladil maghdubi alaihim waladolin. Bukan lim. Tak ni. Allahu Akbar. Berapa tahun lah? Berapa puluh tahun dah mayang? Syukur. Alhamdulillah. Dengan mari belajar ni boleh. Hak tutup mulut macam Ustaz khabar ni. Yang pertama, yang ketiga ni. Yang pertama tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Haning no. Alhamdulillahirrabbilalamin. Haning Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Situ. Kita khabar gini tu bukan nak cari hak sedap. Kalau orang set-set ikut tajwid doa saya mesti bangunlah. Bukan wajib pun kita nak khabar untuk orang awam. Hak dak tahu, hak alif mim dengan nun tu dak tahu. Tu masalah. Hak kita tu dia cuma bacaan semayang ni, solat ni ada yang batas semayang solat dia tu, semayang dia tu kerana bacaan. Ada yang batas semayang tu kerana perbuatan. Ada orang yang batal sembahyang tu kerana wuduk. Ada yang batal sembahyang kerana mandi wajib. Ada yang batal sembahyang kerana najis. Oh, banyak cerita. Macam orang jual daging. Orang jual daging. Atau rebang baru ni ada tak? Jual daging, tangan dengan balik pitih tu dengan tangan dengan benda ni dengan darah okey kan. Balik pitih tu ada darah di pitih tu. Buh dah Nabi. Mayang. Maka dia menanggung najis. Jual ayam ke, jual benda ke, jual ikan ke, kena jaga molek. Boleh dah? Boleh. Faham? Boleh. Minta-minta biar boleh. Jangan takut. Maksudnya Allah Maha Pengampun. Allah bukan macam manusia. Kalau manusia ni, nak kalau puang.
Orang lelaki buat baik dengan dia 1000 perkara. Lepas tu buat salah je. Mesej dengan janda. Hak tu tu menyebabkan habis. Punah habis. Pak Awang. Abang ni tak ada kebaikan benda pun. Ke mesej je. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Alhamdulillah. Taqabbal ya karim. Kita pakai baiki lah kan. Kita pakai baiki. Pak saya ingat tu. Bismillah.